Jumpa kita lagi dalam channel Lokman Rahman guys. Okay guys, hari ni guys di hari Minggu macam biasa guys, kita ada trip. Kita ada trip guys. Trip kali ni pun kita pergi trip macam biasa, pergi Pulau Kendi. Esok pun kita ada trip penyambatan. Tu hari ni player kita daripada Sungai Petani guys. Tu 2 orang dah sampai awal. Dah lambut dah, kita dah prepare dah, siap dah semua. Tu lagi 2 orang, cuma lagi 2 orang je. Dia baru lagi 2 orang baru sampai guys. Jembatan ni tak kerabat. Lagi sampai ni. Ya, biar pakai makbul sana tak apa-apa saya ni. Depa kata. Tak simpan sat dalam, simpan kat dalam, aku pilih. Aku sanalah. Aku Barang untuk jembatan lah. Oh, tak ada, dia boleh lah. Simpan ni, tak aku takut ni. Roh dia hilang. Tu aku minta lah. Pilih semalam. Okey, pergi dah sana. Okey guys, jom kita gerak. Aku dah pergi bakar cincin, aku nak tukar cincin. Tak pergi petang balik lah. Okey, guys, jom kita gerak pergi ambil udang dulu. Hari ni kita ambil udang kat Romi guys. Jom, player kita. Tak player hari ni, kita Kendi. Dia macam rebu sikit ni. Dia redup sikit lah, dia tak panas sangat. Panas. Naik sampan sewa murah, jambatan 3,000. Jambatan. Sampai tu menyakit ni. Awak ni 4 orang ni. Dia nak pi boleh bayar memang. Sekali yang balu-balu bang kan? Boleh? Apa dia tanya ni siapa hantar hamba main ni? Hai. Kata pelung kan dah kali ngapa pelung nak. Pakut kali. Ada yang balong-balong jalan. Mana Okey kena dulu. Asyik tu. Dah kami nak pergi buka kan. Lepas tu ada belakang siang. Ada sakit makan. Okey guys, jadi kita sampai dekat dok ya. Belakang bang. Belakang. Okey guys, jom tengok. Pulau Kendi. Okey guys, tengok kita ambil udang tu kat bumi. Okey, tengok ni buat guna ni. Nak WhatsApp Romi dulu. Kita ambil hari ni udang kat Romi kat yang kedua, kita kena WhatsApp dia dulu. Assalamualaikum bang. Romi, saya duk on the way keluar ambil udang, mungkin dalam setengah jam sampai kot. 8 lebih juga lah, 8.15. 8.20 macam tu, 8.20 macam ni. 8.25 macam tu lah. Video itu dah. Ambil udang. Ambil kat sini lah, senang. Ni ambil kat seorang lagi. Kau cak dulu ambil malung kan. Kat sini terus dia bawa mai. Kau makan tak? Itu member dah seorang itu. Lagi ya? Yang tu. Oh, lu lambat lagi. Ambil dah ada udang. Not. Mitri, bagi Mitri. Saya tak mau.
Tak sampai lagi guys. Tunggu dulu. Cik ada. Ji, okey guys. Dah ni dah. 3 kotak dah. Dia nak gerak lah. Hidang dah main hantar. Lupa lah tekan record tadi. Apa? Mama dah ada. Ya, depa lagi champion. Mudah-mudahan ada lagi hari ni guys. Jom, nak gerak. Okey, jom. Minyak dia tak naik dia dah kan. Minyak pump tak naik. Okey. Dah gerak dah ke Pulau Geni. Jom. Okey, Sat, tolong letak kat basuh ya. Tolong ni lepas tu tu. Jom Sat, sekali lagi. Okey, doa. Angkat tu kepok. Dia ada okey tak? Buka. Yang belah sana tu, yang tu buka asli, yang tu kepok dalam ni. Yang tu buka asli. Yang belah atas tu kepok. Ini kepok asli. Okey. Yang tu sana tu buka sangat tu. Dah okey, yang tadi tu sebenarnya. Kepok asli. Kepok asli. Okey. Lepas ni lah, tak kereta lagi. Masuk jelang ni apa? Tak, lepas tu tolong ni. Lepas tolong ni. Sekejap. Tak, jangan lepas lagi, jangan lepas lagi. Ribet. Dia beli tak kan? Dia okey tak? Dia beli dalam dua tak? Okey, cat. Guys, kita sampai spot pertama kita try ke semua hari ni guys. Berlalu sikit. Cuaca hari ni. Hari ni sikit pagi dah berlalu. Kita try dulu. Tengok spot pertama kita ni macam mana apa yang naik. Tu. Sini selalunya spot rapu lah. Dia rasa rapu tu kan. First strike dia lagi kita. Abang kita fikir apa naik tengok. Selalunya spot ni spot rapu. Hari ni boron kalau ada dia mau dia sini. Kalau kan rapu ah. Dia ni ikan ni juga ikan apa tu? Tepu ah. Dia duri dia bahaya sikit ke rapu. Kita spot kan. Boleh edit kalau boleh ni, boleh apa kalau ada ni. Apa kalau balik memang pakai boleh bulu putih tu boleh. Yang orang ni boleh lah pakai kadang dia kurang. Apa? Patah.
Ada, ni. Apollo Apollo tu. Mati kau ah. Dia mati kau. Dah. Betul. Dah oi. Betul ke? Itu ikan kunyit ni. Udah tengok lagi. Udah sekok pakai Apollo. Ada wala kan? Wala kan aku. Udah kuat. Dah kan kau. Dah. Itu boleh umpan tu kan. Aku dah ingat hamba dah ni kau. Ini dah. Mari kita semua tu. Ya. Ni kan plastik. Ada umpan. Belakang ni dapat elok ah. Belakang saya ni. Aku nak letak tak? Angkat dia jatuh. Belakang. Mantap. Ya, ada. Sama. Tak kumpul. Ni kau jauh tu. Boleh lari sini dia. Allah lucu. Nampak lah jauh. Aduh. Jauh ke tak? Jauh. Nampak lah jauh. Dia lari dulu dia. Aduh lucu pula dia. Jangan lucut, jangan bagi lucut. Ini cantik ni. Jangan pergi lucut. Dah standby. Penyuk. Nama okey baik berat dengan ikat ketat sangat. Cantik lah tu. Okey dah. Penyuk. Okey, mainnya dah. Alang kan jadi. Tolak tepi. Yang tu duduk dekat 2 kilo. Tak apa, main. Dia tarik dia dengan paksa sangat ni. Besar ni. Boleh pergi Pak Mai. Pak Mai. Okey. Bukan sotong dia bagi talang. Bagi talang. Oi, gelak ni. Cabut dia naik ni terus. Cabut dari mana ni? Ada berat ada macam. Betul. Ambil grip dah. Nah grip sini dah. Nah dah. Ambil grip bang. Nah. Ambil saya Pak Mai. Angkat tak gamak macam tu. Gamak. Okey. Apa jangan bagi set dah. Ada pam lu, bagi lekat lu. Alah tali dah ikut naik terlepas. Lucu ya tu. Jangan pam lu, pam. Pam lu bagi dekat, bagi dia naik tu. Dia masuk karang. Jamu kuda. Jamu kuda. Dah mai dah. Dah start mai dah. Sudah mari dah. Jauh kuda memang jauh kuda saya salah ni. Dah. Ada dah ni start dia duduk mai. Dah udah hidup. Ya, dia memang udah hidup. Memang kan kalau boleh jangan buang yang besar ni, buang yang kecil sikit kalau dia dah. Jauh kuda weh. Angkat dia. Tengok dia jauh. Jauh kuda lagi. Angkat tengok dia tu lagi lah. Angkat atas tu ya, angkat tu. Angkat atas masuk terus. Dia angkat terus. Duk. Masuk naik terus dalam. Jatuh lagi. Terbang. Jauh terbang. Ya. Ambil gambar abang ni kok. Sini, pegang. Buka lu. Dia. Dah hidup ke bang? Dah hidup jauh dah ni. Dah mati. Dah mati pun jaru kat sana. Dia 2 ekor. Ni boleh bawa juga besar boleh jatuh. Panik kubur. Tak ada ambil kita kan. Capai jatuh lagi tak apa. Tok lu Caru makan petang.
Oh, besar. Nice. Alah kau ditempel ni. Gambar bro, gambar. Jom ni itu terus. Ha? GT. Oh, okey, cantik. Abang kita pula GT. Dari dua. GT kan. Buka ah, tengok mak. Abang buka mak. Buka. Dia ada. Pegang mak. Pegang. GT dia mak. Nice. GT. Tengok bro, coba. Korel dah? Ikan korel. Alamak, si buntai. Alah, buntai. Okey kan, tangan ni buka. Ni sikit. Saya nak duduk belakang tadi tak boleh. Ini dulu kuat. Tak jauh ni ya. Kasang lah. Tak buntai. Ada asal buntai dia tarik tu. Dia tak keluar drag. Dia tarik. Jauh ni. Jauh. Buntai tak tarik macam ni. Ya, buntai. Ini defy ni bukan dia ni. Ni tak cencaru talang. Dua tu lah. Set UM lah. Dia layan. Tak apa, layan B lah. Drag tiket sikit. Lah. Okey. Okey. Tak keluar tu Lepas dulu okey. Okay. Buka bagi dia main sikit lah. Okey, cantik bagi cun dia. Dia cantik. Dia jangan bagi dia pusing banyak sangat. Drag tu ikat sikit. Balik. Sikit tengok. Okey, dia cantik. Oh, dia pergi sana tengok. Tali you. Saya tali. Ini jauh kuda kan. UM tu. Dia cantik lah. Dia kena win sebab tadi ni UM ni. Besar Tapi UM biasa kalau kena set ni. Dia jadi macam apa tau. Dia jadi macam ikan 3-4 kilo. Ikan 1 kilo jadi 3-4 kilo. Jam je. Ui, talang. Patut kena ULT je. Talang saya 1 kilo. Memang kena angkat pakai ni. Talang saya 1 kilo. Dia okey. Kena UL lah kan. Medium apa? Sini pakai ni nombor apa 12? Nombor 14 okey lah kena talang. Kalau kena 10 8 talang ni aku tak tahu. Dia boleh tahan lah. Agak mak tu kan. Nice. Tak tarik lu, sentak dia lu, bagi dia lekat lu. Jangan biar dia ni. Tarik. Ada. Ada. Tu ni jauh ke dah. Jauh. Boleh angkat ke tak boleh angkat jangan ni. Boleh angkat lu ni sebab 40. Tak boleh angkat jangan. Baik sok. Tahu. Nice.
Ikan kan, tengok ikan apa pula. Tadi dia kena mata kei tu abang putui. Mata kei satu. Mata ada lagi abang ada gambar dah ni. Jangan jalan sayang oh. Aduh. Dia bagi siapa punya ni? Ha? Sayang tu, sayang. Sekarang. Sayang lucu. Dan itu macam kalau pam tu lekat tu. Pam lagi 2-3 kali lah. Bagi lekat betul-betul yang masuk. Tak cukup lekat lagi. Pam 2-3 kali. Dia sayang. Oh, drag keluar kan? Oh, okey cantik. Pam. Okey, pam. Tapi dia bodoh. Alah. Aduh. Lucu lagi. Putih mata nombor apa ni? 14. Nombor? 10 memang confirm putih ya. 14 kan? Ni yang ni 14. Putih tak? Ya, dia kasi sesak lo. Sini. Kau sayang. Sayang. Aduh, sayang ke. Tak bagi lekat. Tak ada pump sikit apa. Kalau dah hidup kalau buat Apollo tak risau. Okey. Relax. Okey, main lah. Okey, dah sentak dah lekat lah. Kalau umpai dah hidup ni kuat sikit tadi. Rambut ni tak apa, tak risau, memang tak lepas lah. Jaru ke petalang? Talang kau tu. Talang. Ini bukan dia kasar. Lama tak tengok lompat. Lompat tu bahaya nanti. Bisa kau lompat. Iya. Tengok ada mata kek kat mulut dia. Juara. Oh. Boleh juga. Nice. Oh, jangan dah. Okey guys, alhamdulillah selesai trip kita hari ni guys. Cuma balik tadi angin kuat sikit. Kira nak lepas Pulau Rimau tu boleh tahan juga tadi. Macam nak terbalik dia. Dah kata tadi kata okey dia duduk kan tegak belah sana. So dia duduk kesian kat dia pasal. Kali-kali sana tak balance tak boleh. Kali boleh. Tu okey guys, ya. Boleh kita guys. Tapi ada agak lucu 4-5 ekor agak tadi. Tadi lucu dia guys. Hasil dia okey lah. Alhamdulillah agak ada jugalah. Tak banyak macam mana pun. Walaupun tepi petang je angin ada. Yang nak duduk sebelah lagi spot satu lagi tak dapat duduk tu. Okay guys, ya. Okay, alhamdulillah dari kita daripada Sungai Petani ya. Okay guys, siapa yang baru singgah kat channel aku ni guys, jangan lupa guys subscribe, share dan komen guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah ke channel kami yang bermanfaat. Kalau suka vibe channel ni, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga tekan butang loceng tu supaya tak terlepas video terbaru dari kami.